Hai anak-anak murid, bertemu kita semula di dalam video contoh perumpamaan pula ya. Okey, mari kita lihat dahulu secara ringkas apa itu perumpamaan. Perumpamaan adalah ayat yang menggunakan perbandingan untuk menggambarkan sesuatu. Jadi berikut contoh-contoh yang kita akan belajar. Contohnya pertama, tongkang pecah. Keadaan yang sangat bersepah dan tidak teratur. Ia menggambarkan contoh dalam ini yang dapat kita lihat keadaan bilik yang bersepah, penuh dengan baju kan. Katil yang tidak kemas. Itu adalah contoh tongkang pecah. Seterusnya, contoh bagai yang melepaskan batuk di tangga. Melakukan sesuatu kerja dengan sambil rewa. Contoh seperti yang kita lihat di video ini. Pakcik tu tengah menyapu sampah. Tetapi di akhirnya dia tidak menyapu sampah tapi lebih kepada ke arah menyanyi. Menghiburkan hati. Seterusnya, bagai telur di hujung tanduk, keadaan yang berbahaya dan hampir musnah. Contoh dalam video yang cikgu sertakan ini, keadaan berbahaya dalam api dan hampir musnah lah. Okey. Seterusnya, pantas seperti lipas kudung, bergerak dengan sangat laju atau cepat. Contohnya abang ni kan dia lari seperti pantas seperti lipas kudung. Seterusnya, bagai retak menanti belah, sesuatu keadaan yang menunggu saat kehancuran. Contohnya dalam video ni dia akan bermula dengan retak, kemudian dia akan hancur. Okey, seterusnya, terima kasih anak-anak murid. Kita akan lihat pula contoh peribahasa yang lain.